Okay guys, Last day. seperti yang kita nak happy-happy tu, Wana dah balik baru kita makan. Tarik dah. Macam ni. Gigit. Ustaz kata lembut kan? Meh kita tunjuk lembut kata lembut. Gigit. Oh, sedap ni. Panas ni. Wow. Berderai tak? Letai. Kuat. Sedap oh. Mama kakak ada sudu lain. Sabar. Ayah papa. Kakak lapar apa? Mercik senang dulu kan. Lapar apa? Mercik, berhawau. Sedap. Nah. Punten. Okey, cara makan dia nasi dia. Kan. Ni cabai dia. Bismillah, makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia rasa nasi macam nasi lembek-lembek, memang nasi lembek kan. Tak. Ni dah. Ada. Tutup dulu. Buat aspek. Kita tutup. Satu saja. Sikit asal. Ada apa? Ni apa? Puri-puri apa? Pani-puri. Dah stop. Stop. Bagi pani puri ke Uzai. Bismillah. Bismillah. Makan semua. Tadi kita dah rasa pani-puri daripada Datin. So now kita nak rasa Cok Oden. Sedap. Kuah, manis-manis dia ada. Baik. Cucuk ni besar nak mampu. Nampak kacang dia. Besar orang lepak kejap. Kacang dia tak ancok ni. Manis-manis. Manis-manis tak pedas-pedas. Manis-manis orang Kedah kan. Bismillah. Tapi tak habis. Segebok besar ni. Ni ya. Tu ya. Apa? Dah.